guys, kembali. Selamat datang di YouTube channel Tushar Play. Kali ini saya akan mereview barang yang baru saya beli. Barang apakah itu? So, inilah dia ring light guys. Ring light untuk saya membuat konten dan untuk TikTokers pun boleh, untuk YouTuber pun boleh guys. Jom kita unboxing dulu guys. Ring light saya ambil yang saiz, saya ambil saiz 12, saiz 33 cm. Ini agak lebar sikit, dan ini adalah tripod dia untuk letak di handphone. Dan cara pemasangannya, kau ambil benda ni, pasang dia kat sini. Oh salah guys, ini benda ni kena buka dulu guys. Alamak, kau pasang dia kat sini. Okey, dah tekan. Lepas tu benda ni baru korang pasang dekat sini. Macam itu guys. Saya tadi salah pasang, maafkan saya. Sini kau tengah pasang pusing. And then ini korang letak je. Dan ini adalah benda ni korang nampak, pasang dekat bawah sini untuk adjust. Benda ni korang pasang je dekat bawah ni. Guys, kita dah pasang benda ni dah lengkap. Sekarang kita letak ni dulu. Buka kotak ni. Oh my god guys. Tak apa. Kita terima je lah. Aduh, kenapa lah kena terima benda macam ni. Kita lupakan ni. Okay, sekarang kita adjust. Ini untuk adjust dia jadi macam ni. Untuk jadi lebih stabil, lebih kukuh. By the way, buka ni benda ni dulu ya. Aku dulu. Okay, alright. Okay guys, kita dah siap tripodnya. Tripodnya dah jadi guys. Jom kita. Okay guys, ini tripodnya bagus, lumayan bagus. Ya, lumayan bagus. Okay guys, ini ring lightnya bagus. Okay lah. And then kat sini kita boleh, kalau tak silap boleh adjust ketinggian. Kita tinggal longgarkan yang ni. Ini kita pusingkan dulu. Gini guys. Sip, tinggal tekan lagi. Kita akan cuba pasang dekat sini. Dan kita cuba nyalakan. Ini ada adjust button. Nampak? Kau nampak adjust button sini? Kalau kau nampak lah. Okey, di sini lah. Okey, ini tempat on. Okey, dia tukar jadi warna kuning. Ini alat untuk adjust dia punya redup. Kalau kau nak silau lagi sikit, boleh tekan tambah sini. Kalau kau nak redup terlalu silau, sini. Dan kalau kau nak tukar warna, saya tekan yang ini.
dua anak panah sini. Nah, kayak gitu. Tapi saya beli yang 3 warna lah. Kalau untuk RGB tu saya tak beli sebab saya ambil standard punya. Kalau korang suka ambil RGB, boleh ambil RGB. Kalau saya standard je. Okay guys, ini adalah percubaan saya menggunakan light. Okay je. Sini saya adjust. Kita akan cuba untuk tutup lampu. Bagus banget guys. Saya rekomendasi green light ini. Green light ini kalau korang tiktokers atau nak buat video supaya video lebih menarik, kualiti dan bagus. Kalau korang suka, jangan lupa like dan subscribe YouTube channel saya. Dadah.